Hello, Assalamualaikum. Hari ni aku nak bercakap pasal filem tahun 2008. Filem yang mana aku boleh katakan sebagai pemula kepada filem-filem Marvel. Sebelum ni dia buat dah, tapi dia buat sekali lagi sebab mungkin yang pertama tu tak best ataupun tak cantik ataupun tak memenuhi selera dia orang ke apa, aku tak pasti. Kita nak bercakap pasal filem The Incredible Hulk. Ini ialah filem yang boleh dikatakan antara bukan antara lah, memang terawal lah dalam perkembangan dunia MCU ni, tapi bukan mengikut timeline, tapi mengikut release. Sebelum kita bercakap lanjut pasal The Incredible Hulk ni, kita intro. Baik, The Incredible Hulk merupakan sebuah filem terbitan Universal Studios. Waktu tu kita tahu Universal Studios pegang hak kepada The Hulk. Sebelum tu dia buat dah yang pertama, kemudiannya tak jentah macam mana, dia buat lagi yang kedua. Yang kedua ni adalah reboot. Reboot ni dia bukannya reboot yang menampilkan pelakon yang lain. Pelakon-pelakon daripada filem yang The Hulk memang tampil dalam filem ni, melakukan watak yang sama, tetapi yang berubah ialah watak Hulk. Hulk diberikan peranan kepada orang lain. Dan filem ini juga tidak berkesinambungan dengan naratif filem pertama. So kalau orang tengok, orang akan anggap filem ni sebagai sequel, tapi sebenarnya ia bukan sequel, ia adalah reboot. Tetapi reboot yang menampilkan pelakon-pelakon yang sama daripada filem pertama, yang mana tidak ada kaitan langsung dengan filem pertama. Dia just nak nampak filem ni seperti satu continuity, tapi sebenarnya ianya bukan. So dalam filem ni kita tengok watak utama kita, Edward Norton, yang menampilkan lakonan dia sebagai The Hulk ni, Bruce Banner ni, nampak lebih heavy, lebih orang kata fokus kepada perkembangan karakter utama dia yang lebih core. Dalam filem ni kita tak dipaparkan tentang macam mana Hulk jadi Hulk, sebab kita dah tahu benda tu dalam filem pertama. Walaupun filem pertama tu tak ada kaitan langsung dengan filem ni, the origin story tak diceritakan. So dia dah dalam filem ni dia dah jadi The Hulk pun. Dan bagi aku, bila Louis Leterrier ambil filem ni, take over filem ni, kita tahu Louis Leterrier ni memang antara pengarah filem action yang boleh dikatakan agak bagus lah. Filem-filem dia kalau action, thriller, itu memang makanan dia. Dan bila dia take over, ambil filem ni daripada Ang Lee yang filem pertama, memang kita nampak filem dia akan nampak lebih layan, lebih cun, lebih banyak action sequence yang agak luar biasa lah. Dan paling penting sekali dalam filem ni, endingnya ada watak Abomination, watak lawan The Hulk, yang mana orang kata kalau kita tengok filem ni punya ending memang padu-padu gila lah fight scene dia. Tetapi nak kata filem ni menarik daripada segi penceritaan, aku boleh katakan yang this movie is better than The Hulk. Tapi aku tak boleh kata yang The Hulk yang awal tu tak best. Dia macam mana ya? The Hulk yang pertama tu, dia Ang Lee punya vision, dia lebih nak kepada komik. Dia lebih kepada komik yang di adaptation dia jadi filem. Tapi bila buat macam tu, tak ramai yang suka. Tapi bila dia buat Incredible Hulk ini dalam format yang memang 100% filem, tak adalah efek-efek ala komik lah, apa semua tak ada. So filem ni lebih dekat kepada hati penonton-penonton yang nak tonton filem. So aku boleh katakan movie ni agak biasa sahajalah dari segi naratif. Cerita tentang macam mana Bruce Banner cuba untuk mencari penawar dia, penawar ubat ni. Kemudiannya ayah kepada watak Liv Tyler tu cuba nak tangkap Hulk. Kemudiannya dia buat mai orang lain ni pula jadi Abomination. So dia banyak perkembangan karakter lah dalam filem ni, yang aku rasa memang dia orang set up filem ni sebagai the beginning of Marvel Cinematic Universe di awal-awalnya, sebelum dia berkembang menjadi apa yang hampa tengok sekarang. Walaupun kemunculan Iron Man dalam filem ni bukanlah memberi impact besar pun, it's just like stitching this movie kepada movie-movie selepas itu sahaja pun. Tetapi movie ni still boleh dikatakan agak menarik, boleh dilayan, dan lebih hardcore daripada filem The Hulk yang pertama. So aku bagi filem ni 3 bintang, boleh layan. Aku tak tahulah sebab I'm not a fan of Marvel yang betul-betul hardcore. So aku lebih tengok filem tu sekadar untuk tengok. Kalau filem tu enjoyable, aku akan bagi enjoyable. Kalau tak,
Tak, tapi bagi aku The Incredible Hulk ni better than the Hulk. Tapi kalau nak bandingkan filem-filem The Incredible Hulk ni dalam filem-filem Marvel Cinematic Universe, dia still sebagai level biasa-biasa lah. Okay, so aku rasa itu sahajalah review ringkas aku berkenaan dengan filem The Incredible Hulk. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.